Nama aku Emilia Darwisha. Orang panggil aku Wisha. Dengar je nama ni. Confirm budak paling nakal kat sekolah ni. Sebab apa? Tengoklah ni. Aku ni hampir sehari bangun lambat. Dah lah bangun lambat. A few boleh lagi moments main later. lama-lama. Ish. Siap pun berjam-jam jugalah. Yelah, nak pakai perfume, skincare lagi. Ish. Walaupun aku dah lambat, aku tetap jalan dengan aku keluar pagar asrama. Tengok tu, muka selamba je walaupun dah kena marah dengan pengawas. Kenapa nenek? Ish, awal lagi. Bila aku lambat je masuk kelas, memang selalu kena waktu Cikgu Ayesha mengajar. Dia tu dah lah kuat bebel. Ish, sabar je lah. Sampai penanya kita. Awak pergi mana? Awak tak sekarang masa saya? Bangun lambat. Ish, tu je lah soalan yang ditanya. Tak habis-habis. Bayaran gaji dan upah kebanyakan tangan kerajaan. Ya Allah, Amelia dan Wisha. Tidak apa kamu ni? Wisha, kamu sedar tak kamu dengan SPM tahun ni? Kamu boleh main-main lagi. Dalam kelas saya kamu boleh tidur. Kalau dekat bilik guru tu nama kamu. Dah. Macam-macam dia cikgu cakap pasal kamu. Tolonglah. Tolong. Ish, benda lah Cikgu Ayesha bebel ni. Ish, tak tahu apa benda ni. Okey, guys. Cikgu. Kelas Rina. Apa ni? Kelas dia Rina. Korang siapa ni? Sebenarnya kita tahu orang tu. Cikgu lagi tanya. Aku, cikgu. Biar betul aku rasa cikgu ni. Ish, pelik lah. Tak percaya aku. Alah, jadi cikgu senang je. 250 dah boleh balik dah. Easy. Cikgu. Sekarang cikgu lah. Oh, okey. Bangun! Assalamualaikum, cikgu. Hari ni kita nak balik Misha peradilan pertama dan peradilan kedua. Apa yang terjadi semasa peradilan pertama? Aisyah, buat apa tu? Tak ada apa dah tak boleh kaya macam ni tu. Weh, kalau tak habis gila weh, skincare ni aku pakai tu. Ya. Tak, apa lah? Ya. Best ke? Dengar tak ni? Oh, ni ke perasaan cikgu masa saya dalam kelas dulu. Bila saya sendiri berdiri di tempat cikgu sekarang, saya boleh rasa macam mana penat nak mengajar orang yang tak bagi perhatian. Sekarang, baru saya faham. Bangun! Terima kasih, cikgu. Cikgu. Cikgu kenapa cikgu santai sangat ni? Ada apa? Kita bukan ada meeting yang guru tu. Cikgu pengen lari sekolah kan? Oh, marilah, jom. Cikgu, macam mana prestasi dengan pelajar tingkat limat? Setakat ini pelajar-pelajar tingkatan 5 semua okeylah dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, prestasi kelas saya pun baik je. Alhamdulillah, di sini pelajar pun dalam keadaan kawan. Tapi pun, adalah seorang pelajar ni bernama Amelia Darwisha. Budak tu. Apa ceritanya dia ni sekarang ni? Banyak benar kisahnya. Ya pun, pelajar ni memang bermasalah dekat kelas saya. So kalau pun nak tengok, ni ada rekod dia. Kalau pun nak tengok, ni result dia waktu SNL sebelum ni. Memang merosot lah. Jadi, pelajar memang perlukan bimbingan daripada guru-guru. Betul tu, dia pun teruk dalam kelas saya. Teruk ya dia tu. Kamu, Cikgu Wisha, sebagai guru penyiaran setingkat Yemen, apa inisiatifnya? Ini bukan aku ke? Teruknya aku dulu. Macam-macam cara cikgu nak ubah aku. Lagi-lagi, Cikgu Ayesha. Aku baru sedar, selama ni dia bebel kat aku demi masa depan, bukan kosong-kosong. Serabut awak dengan dia. Macam masalah ya. Agak ke?
Peningnya. Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Tadi tu mimpi je ke? Ke memang betul-betul? Bisha. Kenapa ni? Saya baru perasaan cikgu salah. Tak apa. Tak apa. Kamu lepas ni dengar cakap cikgu. Kamu ni SPM dah tahun ni. Ya cikgu, saya betul-betul minta maaf. Aku tak boleh terus jadi macam ni. Perangai aku yang dulu-dulu tu tak boleh ulang balik dah. Tapi tak guna juga cakap banyak kalau tak pernah cuba buktikan apa-apa. Baiklah, kali ni aku nak tunjuk dekat semua orang, lagi-lagi Cikgu Ayesha, yang aku memang boleh jadi lebih baik dan buat yang terbaik.